Selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Kita akan bincangkan satu topik yang saya yakin kita semua pasti pernah lalui. Pernah tak anda baca sebuah buku atau belik-belik nota dan pada waktu tu anda rasa macam, wah, aku dah faham 100% ni. Anda pun mengangguk-angguk sendirian. Tapi, bila ada orang tanya atau minta penjelasan, otak anda terus blank. Kosong. Inilah fenomena psikologi yang kita panggil sebagai ilusi kompetensi. Ia satu keadaan di mana otak kita menipu kita hidup-hidup untuk berfikir yang kita tahu sesuatu hanya sebab bahan tu nampak mudah bila kita baca. Tapi jangan risau, hari ini kita akan pecahkan ilusi tersebut menggunakan satu rangka kerja yang sangat luar biasa dan terbukti berkesan. Okey, jom kita selami perkara ini dengan lebih mendalam. Cuba ingat balik. Pernah tak anda gagal nak terangkan konsep yang sebelum ni anda rasa anda dah cukup faham? Bayangkan, anda tengah duduk lepak, berbuat santai dan tiba-tiba kawan anda tanya tentang satu topik yang baru je anda pulun baca semalam. Anda pun dengan yakinnya buka mulut nak bercakap, tapi tak ada satu perkataan pun yang keluar. Anda mula tergagap-gagap, mula guna terma yang berbelit-belit, berpusing-pusing tak tentu arah dan akhirnya kawan anda jadi jauh lebih keliru daripada sebelum anda mula bercakap. Momen yang janggal dan memalukan ni sebenarnya mendedahkan satu realiti pahit tau. Kita sebenarnya tak tahu sebanyak mana yang kita sangka kita tahu. Kegagalan kita untuk menerangkan sesuatu dengan lancar adalah bukti dan ibarat imbasan X-ray paling jelas yang menunjukkan ada lompang-lompang besar dalam pengetahuan kita sendiri. Jadi, penyelesaian kepada masalah kekeliruan ini membawa kita kepada seorang tokoh yang sangat hebat, iaitu Richard Feynman. Beliau ni bukan sebarangan orang tahu, beliau adalah seorang ahli fizik, pemenang hadiah Nobel. Bukan sekadar genius dalam sains, tapi beliau sangat dihormati sebab kemampuannya sebagai seorang pakar pemudah cara. Feynman ni ada satu prinsip pribadi yang sekarang diiktiraf sebagai satu hukum pemahaman yang sangat kukuh. Jika anda tidak boleh menerangkannya dengan mudah, anda belum cukup memahaminya. Feynman cukup masak dengan perangai manusia. Beliau sedar yang bahasa teknikal dan jargon saintifik ni selalu sangat digunakan oleh kita sebagai topeng untuk sembunyikan kejahilan kita sendiri. Kalau kita sekadar hafal perkataan-perkataan canggih tanpa faham konsep sebenar di sebaliknya, kita sebenarnya tengah menipu diri sendiri. Dan itulah tunjang utama kepada apa yang kita panggil sekarang sebagai teknik Feynman. Habis tu, macam mana kita nak praktikkan teknik Feynman ni secara sistematik? Sebenarnya ada satu rangka kerja 4 langkah yang sangat ringkas dan pragmatik. Langkah pertama, pilih konsep anda. Tulis nama topik tu dengan jelas atas sehelai kertas kosong. Ini akan paksa minda anda untuk fokus pada satu sasaran spesifik. Langkah kedua, dan tolong ingat, ini yang paling kritikal. Cuba ajarkan konsep tersebut seolah-olah anda tengah terangkannya kepada seorang budak berumur 12 tahun. Kenapa nak kena budak 12 tahun pula? Sebab kanak-kanak mana ada perbendaharaan kata teknikal yang canggih? Kalau dalam penjelasan tu anda terpaksa juga guna terma yang susah, itu adalah red flag yang anda belum betul-betul hadam bahan tersebut. Langkah ketiga, bila anda dah mula tersekat masa tengah menerang, dan percayalah cakap saya, anda memang akan tersekat, anda mesti cepat-cepat patah balik ke sumber asal, rujuk balik buku teks atau nota dan baca sampai anda faham bahagian yang tersekat tadi. Dan akhir sekali, langkah keempat, perah penerangan anda tu supaya jadi lebih ringkas dan gunakan analogi. Dan ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa hebatnya langkah keempat ni bila kita praktikkan. Feynman memang cukup terkenal dengan analogi ini bila beliau bercakap tentang fizik. Bayangkan, anda cuba terangkan konsep aliran elektrik, voltan dan rintangan kepada pelajar sekolah. Benda tu penuh dengan nombor dan sangat abstrak, betul tak? Tapi Feynman rumuskan benda tu macam ni. Bayangkan bateri dan litar elektrik tu, ia sama macam sistem pam air. Voltan tu adalah tekanan air yang menolak dari belakang. Arus pula adalah jumlah air yang tengah mengalir keluar dalam paip tu dan rintangan pula adalah saiz atau ketebalan paip tersebut. Nampak tak? Bila anda dengar penjelasan ni, secara automatik sebuah idea saintifik yang sangat abstrak tiba-tiba bertukar jadi sesuatu yang visual dan sangat mudah ditangkap oleh akal kita. Kemampuan untuk menyederhanakan idea abstrak kepada bentuk fizikal ni bukan je tolong orang lain faham, tapi ia terus memahat konsep tu jauh lebih dalam ke memori jangka panjang anda sendiri. Kalau kita lihat dari sudut psikologi, kenapa teknik ni sangat-sangat berkesan? Dekat sinilah kita boleh nampak perbezaan yang amat ketara antara pembelajaran pasif dan panggilan semula aktif, atau bahasa Inggerisnya kita panggil active recall. Bila kita sekadar baca teks, warna-warnikan nota guna highlighter sampai penuh satu muka surat, atau tonton video sambil baring, minda kita sebenarnya berada dalam mod yang amat pasif. Ia beri kita satu ilusi palsu yang ilmu tu tengah menyerap masuk. Tapi realitinya berbeza sama sekali. Teknik Feynman ni memaksa kita buat active recall dengan menyuruh kita mengajar. Bila kita mengajar, kita terpaksa perah otak untuk korek ingatan, susun balik ayat dan bina logik kita sendiri secara paksa. Proses struggle atau bergelut untuk ingat balik fakta inilah yang akhirnya membongkarkan dengan sejujur-jujurnya apa benda sebenarnya yang kita masih belum tahu.
Kesukaran masa kita cuba mengajar tu, di situlah terletaknya proses sebenar pembelajaran, bukannya masa kita tengah leka membaca. Sekarang, anda mungkin terfikir, macam mana teknik ini boleh tolong aku dalam kehidupan seharian? Sebenarnya, teknik Feynman ni sangat universal dan boleh merentas pelbagai bidang. Contohnya, bagi pelajar universiti yang tengah bergelut dengan formula matematik atau fizik, berhenti menghafal membabi buta. Sebaliknya, cuba terangkan logik formula tu kat kawan anda. Untuk golongan profesional pula, yang nak master kemahiran baru macam pengatur caraan atau prompt engineering dalam AI, cuba ajar sistem tu kat orang awam. Pemilik bisnes yang perlukan kejelasan dalam rancang kewangan syarikat, anda mesti boleh bentangkan pelan anda semudah mungkin tanpa perakauntan yang memeningkan kepala. Malah, teknik ni sangat penting untuk pendidik agama. Kalau nak sampaikan ilmu yang berat macam rukun akidah tauhid atau urus niaga fiqh muamalat, kemampuan untuk olah ilmu tu kepada bahasa harian yang bebas dari terma Arab yang terlalu teknikal adalah kunci utama. Barulah masyarakat awam boleh faham dan amal dengan yakin. Ilmu yang susah tu sepatutnya membebaskan akal, bukannya mengelirukan. Baiklah, ini membawa kita ke penghujung sesi kupasan kita untuk hari ini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang mudah. Konsep apakah yang anda nak uji dengan teknik Feynman hari ini? Saya cabar anda, tolong matikan tabiat belajar secara pasif bermula dari saat ini. Segera ambil satu topik yang anda tengah cuba faham kebelakangan ini, mungkin strategi pemasaran, cara nak urus masa atau apa-apa topik sains. Ambil sehelai kertas kosong dan cuba jelaskan konsep tersebut dengan kuat secara lisan. Bayangkan anda tengah bercakap dengan budak umur 12 tahun. Anda pastinya akan terkejut tengok betapa lajunya anda akan terhenti sebab tak cukup fakta. Tapi percayalah, anda juga akan sangat kagum melihat betapa kuatnya ingatan anda selepas anda betulkan lompang tersebut. Ingat, satu-satunya cara terbaik untuk sahkan yang anda benar-benar faham sesuatu perkara adalah dengan mengajarkannya. Selamat mencuba dan mempraktikkan ilmu yang berharga ini.